Assalamualaikum and good morning. I'm Dia and I'm Dahlia. The Start News reporter live from program Kembara Pendidikan EduPlay Legoland Malaysia. So let's take this chance to interview them. Let's go! Let's go! Assalamualaikum Encik, saya Dahlia dan saya Dia dari Start News. Boleh kami tanya Encik 3 soalan? Boleh? Terima kasih Encik. Soalan pertama, apakah nama Encik dan jawatan Encik di Legoland? Okey, nama saya ialah Aiman Mirza bin Muhammad Zaini dan jawatan saya ialah sebagai Education Assistant dekat Legoland. Wow, menariknya. Terima kasih Encik. Soalan kedua, apakah objektif program Kembara Pendidikan Legoland Malaysia? Okey, objektif apa tadi? Objektif program Kembara Pendidikan Legoland Malaysia. Okey, objektif program ni ialah untuk memperkenalkan education program yang ada dekat Legoland. Ia berasaskan STEM. Wah, menariknya. Soalan ketiga, boleh Encik namakan satu usaha Legoland di dalam memastikan kelestarian alam sekitar terjaga? Okey, untuk dekat Legoland, kita ada menggunakan panel suria ataupun solar panel lah untuk kelestarian alam sekitar. Terima kasih Encik. InsyaAllah bila-bila kita jumpa lagi. Wow! Supercalifragilisticexpialidocious. If not us, who? If not now, when? Start News signing off.